Pernah dengar darurat di Tanah Melayu? Kenapa ia diisytiharkan? Sejarah tingkatan 4. Bab 6. Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Selepas Perang Dunia Kedua, ancaman komunis semakin kuat melalui Parti Komunis Malaya. Komunis melakukan keganasan seperti sabotaj, serangan ke atas ladang dan pembunuhan. Pada tahun 1948, British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu bagi mengawal ancaman komunis. Kerajaan melaksanakan langkah keselamatan seperti penempatan semula penduduk dan operasi ketenteraan. Darurat menjejaskan ekonomi dan kehidupan rakyat, tetapi berjaya melemahkan komunis. Ingatan SPM. Komunis, ancaman. Darurat 1948 keselamatan. Tindakan, kawal keganasan.